Aku satu malam tak tidur sebab nak buat benda ni. Jom tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang customer dah order, nak pick up. Ada juga customer yang minta retort. Okey, kita layan Angus beef flat ribs, kita ada lamb ribs. So, pagi ni kita nak makan Australia beef ribs. Nak ikutkan daging ni dia belum cukup lagi waktu dia. Tapi aku dah lapar weh, ni dah pagi. Lepas subuh tadi aku memang nak pergi makan, tapi kedai makan sini belum buka. So aku nak potong dia, aku nak makan, selebihnya aku sambung je. Untuk korang deal dengan panasnya tong ni, korang tak boleh pakai glove hitam semata. Korang kena beli glove kain ni untuk bagi tangan kau ni tahan panas sikit. Barulah tahan, brother. Bismillahirrahmanirrahim. So, jom kita try satu untuk kita makan. Agak rabak juga buat benda lah ni. Satu sebab aku tak tidur. Kemalaman aku buat benda lah ni. Nice. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah jadi pun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak makan beef ribs ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sedap betul, bau dia pun sedap. Tengok smoke ring dia ni. Cantik betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap gila. Memang sedap gila. Alhamdulillah ya Allah. So, nanti setiap batang ni aku akan potong. Kalau korang berminat nak order, korang boleh tekan link dekat bio. Okey? Korang tekan link dekat bio dan terus wasabi kita orang.